Maka rakyat semua tumpu dengan dia. Hala dengan dia. Oh, Musa tak mau juga. Kita tangkap Musa. Semua bersetuju. Kerana tu Fanada ni. Ayat Fanada ni. Menyeru. Dia dah seru dah. Kumpul semua siap. Tentera bawa lapis tentera dia. Semua bersetuju tangkap Musa. Setelah pergi nak tangkap Musa, Allah Ta'ala buat persiapan. Bukan Allah Ta'ala di sana buat persiapan. Musa pun ada persiapan dia. Persiapan Musa pun ada. Berserta dengan Allah Ta'ala. Tak lepas Musa ni, Musa pun tak lepas Allah Ta'ala. Dia macam tu. Allah Ta'ala pun beri apa yang Musa minta. Hal ataka hadisu Musa. Betul macam tak hal kisah Musa. Musa menyerunya Fir'aun. Kita lah menyuruh kita di sini. Nampak Musa menyuruh Fir'aun. Kita kena menyuruh kita di sini. Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Tak kala ia diseru oleh Allahnya di lembah yang suci yang bernama Wadi Tua. Kita pun dah mengaji. Ustaz, saya nak tahu dah di lembah yang suci itu di mana, Wadi Tua tu di mana. Kau di sini nampak di sana tempat tu dah jadi padang dah. Dah ada laluan dah. Orang dah buat lebuh raya, bersimpang suit. Ya. Siut dah tak ada dah bil wadil muqaddas Tua yang Mas Musa jumpa tu dah tak ada. Quran sesuai sepanjang zaman. Macam mana saya nak nampak Wadi Tua yang di sini sebut ni, di mana tempat ni? Ni Quran sampai di Malaysia ni. Betul. Macam mana saya nak nampak Wadi Tua ni? Ustaz tolong abang beri jelas kepada saya, beri penjelasan ni kepada saya. Pendapat Abu macam mana? Abu nak kata bil wadil muqaddas Tua ni di mana? Di lembah yang suci. Allah Ta'ala menyeru jiwa tu amat suci, akal tu amat suci. Keadaan kamu buat tu bersih, semua kamu suci. Di lembah yang suci kamu seru, tapi kamu engkar. Kamu tak mau ikut, kamu tak mau taat. Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Nampak terang-terang kamu tu di lembah yang sombong lagi bongkak. Faqul hal laka ila an tadhakkar. Dalam seruan-seruan ni Fanada ni, maukah di antara kamu orang-orang yang membersihkan jiwa? Termasuklah kita orang bersih jiwa. Kita tak termasuk. Kita kena termasuklah. Kena termasuk dah orang bersih jiwa. Fa'arahul ayatul kubra. Maka Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat yang besar. Teruslah ustaz-ustaz kata Musa tunjuk pandaian dia, Balin tongkat. Bukan macam tu. Jadi budak. Bukan. Bukan. Itu yang itu bukan lah. Bukan macam tu. Bukan. Tak betul. Okey, faham betul. Yang betul macam ni. Di lembah Sungai Nil tu, makna sungai, tempat tu manusia hidup subur di lembah Sungai Nil tu maksud. Musa pergi menyeru di lembah Sungai Nil tu. Dia pergi menyeru macam mana, pergi abang macam mana, dia pergi tunjuk apa. Dia abanglah. Kalimah tauhid macam ni. Gunaan dia macam ni, baca dia macam ni, i'tiqad dia macam ni, habaq gunaan nafi sebab dia macam ni, Allah Taala macam ni, aku rasul macam ni. Bahasa pendek dia panggil, orang-orang Arab panggil syahid. Kalau kita abang syahid, dia pun tak tahu. Ini syahid Nabi Musa. Maka Allah Ta'ala pun ikut kepahaman mereka, dinamakan syahid. Maka Musa pun bawa lah syahidnya. Syahidnya akan menelan semua syahid orang-orang kafir, orang Quraisy. Orang Quraisy pun ada syahid juga. Dia bawa pula hujah-hujah dia apa? Tuhan kami macam ni. Tuhan kami macam ni. Tuhan kami boleh buat macam ni. Inilah Tuhan kami yang banyak. Kami berharap kami taat kepada Tuhan. Bersungguh-sungguh kami memuja dia. Kata Nabi Musa, macam ni Tuhan ni tak boleh buat sesuatu. La yasma'u nafiha la wa la kizzaba. Dia tak boleh tolong. Kenapa hampa patuh juga? Betul. Dia atasi hujah kita. Macam tu makna syahid tu. Telan habis dia. Telan kepahaman Nabi. Macam tu makna dia. Bukan syahid tu. Ulak rumah tukar jadi borong. Bukan satu pengertian syahid macam tu. Itu tak nyata syahid ni nyata suruh. Syahid tu tipu daya. Tu syahid ni nyata suruh. Memang pun tak belik betul-betul. Semua ahli fikir ni. Wahai tuan-tuan, macam ni lah. Apa pendapat tuan-tuan tentang asyhadu aku nak saksi ni? Seorang tak boleh jawab. Tuhan yang macam mana patut kamu taat dan patut menyerah diri kepada Tuhan Allah Ta'ala yang macam mana? Ini Tuhan. Ini Tuhan Allah Ta'ala so mentiadakan Tuhan melainkan Allah. Kalau macam ni lah wahai Musa, betul sungguhlah kalam kamu. Semua bukan ikut. Dia pun nampak jelas penjelasan tu. Apa kata Fir'aun?
Siapa ikut tanpa arahan aku akan potong kaki kanan, kaki kiri dengan kaki. Silang, potong silang. Usalliban wa usallibannakum. Aku potong bersilang. Silang. Potong kaki kanan, tangan kiri. Potong apa tu, ikat dekat pokok apa, kurma. Kurma. Tu apa maksud tu? Ada maksud. Tentulah percakapan tu. Kamu ni wahai Musa, wahai pengikut aku. Kamu ada akal, ada fikiran. Aku potong kekuatan kamu, keupayaan kamu. Bila potong kaki kanan kiri, habis semua. Jam habis. Kalau potong sebelah aja, buat mak dia boleh lompat lagi. Bila dia nak tatang yang ni tak boleh. Dia nak hidup kekuatan tu tak boleh. Tak seimbang. Tak seimbang langsung, tak seimbang. Nampak tak? Dibuangnya. Begitulah undang-undang yang dibuat oleh Firaun. Nampak jelas dia orang tengok undang-undang tu keras, kuat. Tapi undang-undang dia tak stabil. Tak stabil. Undang-undang yang Musa bawa daripada Allah Ta'ala, sepanjang sungai Nil tu Nabi Musa berceramah. Di mana Nabi Musa berceramah? Sepanjang sungai Nil. Kiri kanan. Rusin Firaun. Haman pemik gambar. Pemik pendapat lah. Pemik gambar bukan bawa kamera dia dengar. Mana pemik gambar tu? Balik meh abang. Macam tu. Besok Musa pi lagi, ceramah lagi. Dia dengar lagi. Mana pemik gambar. Hari-hari tahu tak boleh. Lama-lama dia nak ikut. Haman nak ikut. Haman nak ikut Musa. Haman kena herdik, kena bawah dengan Firaun, tak ini. Naikkan pangkat kamu lagi. So 7 tu duduk pongka. 7 anggota. 7 mula pangkat dia sebagai penolong pembantu biasa saja. Oleh kerana dia nampak dia nak ikut, maka kata boleh Firaun, aku naiklah kamu, taraf kamu. Haman orang hampir dengan aku. Aku tak ada pun boleh menjalankan tugas. Macam tu. Boleh sencet kan. Ada kuasa lah.